Ini berkenaan dengan Anwar ni, Perdana Menteri Malaysia 10 ni. Kau ni kan aku cakap tak seri-seri ke tau. Kau jangan buang masa aku, buang masa rakyat. Ha? Aku ada perkara Malaysia nak berlaku Malaysia dunia yang lain. Bukan bapak kau punya perusahaan bapak. Tak tahu malu. Kau kadang-kadang nak turun minyak yang lain. Dah tak ada maksud lagi dah. Kau turun lagi lah. Ha? Gabut orang tu. Ha? Kau tak boleh bahasa. Tak, ni siapa dia pula dah ni? Siapa pula ni? Ha? Lepas seorang-seorang keluar. Lepas seorang-seorang tak cukup Ratu Bonda punya gila hari tu tak habis lagi. Datang pula seorang lagi nak kena melayan. Ha, ni tadi ramai yang tag aku dekat video Minah ni. Ha? Aku duk tengok video dia, aku tanyalah apa yang dia marah sangat pada Anwar Ibrahim ni. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat pada akak ni, akak? Ha, akak marah sampai macam ni sekali pada Datuk Seri Anwar. Apa yang Datuk Seri Anwar buat pada akak ni? Ha? Marah sampai menjatuh sekali harga minyak turun. Apa salah? Apa silap dosa Datuk Seri Anwar pada akak? Apa yang Datuk Seri Anwar buat pada akak ni? Ha? Takkanlah sebab Raja Ahmad Dhani letak syarat kena tunjuk IC, kena ada lesen memandu aktif untuk dapat harga subsidi ni. Ha? Sampai akak nak suruh Datuk Seri Anwar letak jawatan. Ha? Takkan sampai menjatuh sekali kak? Akak tak tengok berita ke kak? Raja Ahmad Dhani buat penyasaran RON 95 ni ada sebab kak. Tu tengok berita KPDN dapat tumpaskan 47,000 liter minyak diesel nak bawa orang, nak bawa lari, nak seludup pergi luar negara. Tu dekat Sungai Kuang, Kemaman. Hari yang sama hari ni keluar berita dekat Sandakan, dekat Sampurna 5,000 liter, hampir setengah juta nilai. Orang nak bawa lari minyak diesel kita. Orang nak bawa lari pergi luar negara. Bulan lepas dekat Sandakan juga 32,000 liter minyak subsidi. Nilai sedekat dengan sejuta. Orang seludup kak. Orang nak bawa lari pergi luar negara. Pakai kapal nelayan. Banyak kak. Terlalu banyak lah kalau saya nak cerita dekat sini. Kapal-kapal penyeludup. Minyak kita orang nak bawa lari. Dan pihak berkuasa berjaya tangkap. Itu yang berjaya tangkap. Bayangkan berapa banyak yang tak berjaya tangkap. Yang lolos, yang lepas, yang boleh terlepas. Polis tak dapat tangkap. Yang dah bawa lari itu berapa banyak. Berbilion kak nilai dia dalam masa beberapa tahun kebelakangan ni. Berbilion. Maksudnya dekat sini, akak, kerajaan dah buat satu keputusan yang cukup besar. Keputusan yang tak popular, tapi keputusan yang besar untuk selamatkan berbilion dana kerajaan, dana duit negara. Yang pada akhirnya penjimatan itu nanti akan balik semula kepada rakyat. Melalui apa? Bantuan-bantuan, inisiatif-inisiatif yang kerajaan akan bagi kepada rakyat. Akak patut bangga kerana warga asing, syarikat-syarikat besar yang untung berjuta tu dah tak boleh dah nak rembat subsidi yang kerajaan bagi ni. Subsidi tu akan betul-betul disasarkan kepada orang yang memang betul-betul layak. Dan dalam waktu yang sama, pihak berkuasa akan teruslah buat penguatkuasaan, kau-kau. Kejar ni, penyeludup ni semua. Dan dalam waktu yang sama juga, kerajaan akan main peranan. Buat subsidi bersasar untuk RON 95. Dia keputusan yang besar untuk negara ni kak. Warga negara boleh beli harga subsidi. Bukan warga negara tak ada IC beli harga pasaran. Apa salahnya kak inisiatif ni kak? Sampai marah macam ni sekali akak pada kerajaan sampai nak suruh Anwar Ibrahim letak jawatan. Macam-macam dah kak bantuan Datuk Seri Anwar bagi pada rakyat kak. SARA, STR tiap-tiap bulan yang layak akan dapat. BMT, bantuan musim tengkujuh, bantuan awal persekolahan untuk anak-anak sekolah pun kerajaan bagi. Gaji pejabat awam naik. Pesawah, nelayan, pekebun, semua dapat bantuan kerajaan bagi. Pesawah dapat subsidi baja, subsidi benih, dapat pula insentif takaful tanaman padi. Nelayan dapat allowance RM300, dapat lagi subsidi minyak, dapat lagi bantuan musim tengkujuh 3 bulan RM200. Ada lagi insentif harga getah, geran, tanam semula apa semua kerajaan bagi. Macam-macam pak. Macam-macam yang kerajaan dah bagi pada rakyat. Takkanlah tak ada satu pun kat perkara baik yang Datuk Seri Anwar buat yang akak rasa kena sokong, kena setuju. Sampai marah macam ni sekali akak pada kerajaan. Apa yang kerajaan Ahmad Dhani buat pada akak ni?